Di saat itu juga ada seorang penyeru berteriak, "Di manakah Abdullah bin Abu Quhafah?" Tiba-tiba muncul seorang tua yang berperawakan tinggi, janggutnya diwarnai inai dan pokok katem. Kemudian datang para malaikat memegang kedua bahunya dan meletakkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau telah dihisap amalannya dengan mudah sekali. Lalu selepas itu orang tua tersebut diperintahkan ke pihak kanan dan seterusnya dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian penyeru tadi berteriak lagi, "Di manakah Umar bin Al-Khattab?" Tiba-tiba muncul pula seorang tua yang tinggi lampai yang janggutnya diwarnai inai juga. Lalu para malaikat memegang kedua-dua bahunya dan diletakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau telah dihisap sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu Sayyidina Umar diperintahkan ke pihak kanan dan seterusnya ke syurga. Kemudian penyeru berteriak lagi, "Di manakah Uthman bin Affan?" Tiba-tiba muncul seorang tua yang tinggi lampai yang berwarna kuning janggutnya. Kemudian Sayyidina Uthman telah diperlakukan sebagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan akhir sekali beliau dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian penyeru berteriak lagi. Kemudian penyeru tadi berteriak pula, "Di manakah Ali bin Abu Talib?" Tiba-tiba muncul seorang tua yang tinggi lampai yang beruban rambutnya, besar perutnya dan kecil kedua betisnya. Sayyidina Ali kemudian diperlakukan sebagaimana sahabat-sahabatnya yang 3 orang sebelumnya, dan akhirnya beliau dimasukkan ke dalam syurga. Kata Umar, "Apabila aku merasakan bahawa giliranku hampir tiba, maka aku menjadi keluh kesah kerana aku tidak tahu apakah yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan terhadap orang yang selepas Sayyidina Ali." Tiba-tiba penyeru tadi berteriak, "Di manakah Umar bin Abdul Aziz?" Aku pun lantas bangun, tetapi entah macam mana tiba-tiba saja aku jatuh tersungkur. Kemudian aku bangun kembali, tetapi aku tersungkur lagi, sehingga apabila sampai 3 kali aku tersungkur, maka datanglah para malaikat memegang kedua-dua bahuku dan meletakkan aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ni masa ni dia sedang pengsan, dibukakan ataupun ditunjukkan keadaan. Macam orang panggil sama ada kadang koma kan, koma, pengsan, atau tidur, tidur mimpi jumpa hari kiamat, ataupun macam ni lah, pengsan atau koma. Ni keadaan Umar ialah dia koma. Dia bukan mimpi. Dalam bab ni lah. Di saat aku diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku telah ditanya dan dipersoalkan tentang berbagai-bagai perkara, sehinggalah kepada benda-benda yang dilukis dan dipintal olehku, sehinggalah kepada perkara-perkara yang sehalus-halusnya, sehalus selaput buah tamar. Kemudian aku ditanya juga tentang semua hukuman yang telah aku putuskan, sehingga aku menyangka bahawa aku pasti gagal dalam perbicaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kemurahannya kepadaku dengan merahmatiku. Lantaran itu aku pun diperintah ke pihak kanan dan seterusnya ke syurga. Umar menyambung ceritanya, "Ketika aku berjalan bersama-sama 2 orang malaikat, tiba-tiba aku terserempak dengan suatu bangkai yang telah dicampakkan ke dalam abu. Aku pun lantas bertanya, 'Bangkai apakah ini?' Jawab para malaikat, 'Dekatilah bangkai itu dan tanyakan dia sendiri. Nescaya dia akan memberitahumu.' Lalu aku pun menghampiri bangkai tersebut, menyentuhnya dengan kakiku dan bertanya kepadanya, 'Siapa engkau?' Bangkai tersebut lalu membalas pertanyaanku dengan katanya, 'Siapa pula engkau?' Jawabku, 'Aku Umar bin Abdul Aziz.' Dia bertanya lagi, 'Apakah yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepadamu dan sahabat-sahabatmu?' Jawabku, 'Berkenaan dengan 4 orang yang sebelumku, semua mereka telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke pihak kanan, iaitu ke syurga. Sementara mereka yang selepasnya aku tidak tahu apakah yang Allah Subhanahu wa taala telah lakukan terhadap mereka.' Dia bertanya lagi, 'Apakah yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepadamu sendiri?' Jawabku, 'Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kurniaannya kepadaku dengan merahmatiku dan kemudiannya memerintahkan aku ke pihak kanan, iaitu ke syurga.'
Kemudian aku bertanyanya kembali, siapa pula engkau? Jawab bangkai tersebut, sayalah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Lalu aku pun bertanya lagi, wahai Hajjaj, apakah balasannya Allah Subhanahu wa taala telah hukumkan terhadapmu? Jawab Hajjaj, aku telah datang menemui Tuhan yang sangat keras azabnya, sangat dahsyat tindakannya, dan sangat pendendam terhadap sesiapa yang melakukan maksiat terhadapnya. Lalu aku pun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala telah dibunuh berkali-kali, iaitu mengikut sebanyak manakah pembunuhan yang telah aku lakukan semasa di dunia dulu. Sekarang ini aku sedang diadili di hadapan Tuhanku dan sedang menanti keputusan pembicaraan daripadanya sebagaimana yang dinantikan oleh mereka yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu sama ada ke syurga atau ke neraka. Kata Abu Hazim, aku telah memberikan perjanjianku kepada Allah Subhanahu wa taala selepas mendengar cerita mimpi Umar tersebut, di mana aku akan berusaha agar tiada seorang pun daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dihumbankan ke dalam neraka. Abu Hazim meriwayatkan lagi dengan katanya, suatu ketika setelah Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah, aku telah datang menziarahinya. Ketika mula-mula bertemu, beliau terus mengenaliku sedangkan aku tidak. Beliau terus mengenaliku sedangkan aku tidak mengenalinya. Kata Umar, sila dekatkan dirimu kepadaku. Lalu aku pun menghampirinya sambil bertanya kepadanya, adakah tuan ini Amirul Mukminin? Jawabku, benar. Tanyaku lagi, bukankah sebelum ini tuan merupakan gubernur di Madinah? Semasa itu saya lihat kenderaan tuan cukup selesa, baju tuan suci dan bersih, wajah tuan berseri-seri, makanan tuan cukup berselera, istana tuan tersergam indah dan tuan mempunyai khadam yang ramai. Tetapi mengapa kini tuan telah berubah? Apakah yang telah mengubah keadaan tuan, wahai Amirul Mukminin? Umar lalu menangis sambil berkata, wahai Abu Hazim, bagaimanakah sikapmu jika engkau melihatku setelah aku melalui tiga keadaan, iaitu semasa di dalam kuburku, di mana di saat itu kedua biji mataku telah terkulai jatuh ke atas pipiku, kemudian pada masa yang sama juga lidahku menjadi kering dan layu menanti kebinasaan, perutku pecah terburai dan ribuan ulat pula melata dan merayap ke segenap penjuru tubuhku. Di saat itu aku rasa jika engkau melihatku, sudah tentu engkau benar-benar tidak akan mengenaliku, melebihi tidak kenalnya engkau terhadap diriku pada hari ini. Kemudian Umar menyambung lagi perbualannya dengan katanya, bolehkah engkau ulangi hadis yang telah engkau sebutkan? Umar lalu menangis sambil berkata, wahai Abu Hazim, bagaimanakah sikapmu jika engkau... ada sambung. Sampai tadi, di saat itu aku rasa jika engkau melihatku, sudah tentu engkau benar-benar tidak akan mengenaliku, melebihi tidak kenalnya engkau terhadap diriku pada hari ini. Okey. Kemudian Umar menyambung lagi perbualannya dengan katanya, bolehkah engkau ulangi hadis yang telah engkau sebutkan kepadaku sebelum ini semasa di Madinah? Kata Abu Hazim, aku pun berkata, wahai Amirul Mukminin, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan ada di hadapan setiap orang daripada engkau suatu halangan yang sangat sukar lagi susah, yang tidak akan dapat dilepasi kecuali oleh mereka yang sangat kurus. Maksudnya iaitu yang sanggup berjihad dengan sepenuh hati.